Ayat yang pertama, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah Ta'ala berfirman, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan? Dia dusta agama ni, dia tak percaya. Dia bohong tentang agama ni. Dia kata bohong, dia kata pelawak agama ni. Ayat ni yang ambil bawa bersama kita, nyakit sungguh. Ayat ni cerita orang kafir zaman Nabi dulu. Dah kalau ada hari ni, meletak masalah dok muak anggaran je, muak berasa-berasa je orang lawan agama. Orang tak lawan agama. Orang berbeza mazhab, berbeza pandangan, berbeza politik, kepartian. Mu ingat orang lawan Tuhan, mu baca ayat ni. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah kata, wahai Muhammad, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan? Tak percaya ke agama. Kita percaya ke agama, kita orang Islam. Orang Melayu kita, orang Melayu Islam. Akidah mereka ahli sunnah wal jamaah. Oh, ni cerita bapa kafir Mekah. Ahli sunnah wal jamaah kita ni, orang Melayu ni. Kita ingat orang Melayu kita tolak Islam kerana tak sokong oleh kita. Mana boleh buat lagu tu? Kita Islam, Nabi, Allah adalah Allah, agama adalah agama, parti itu adalah parti. Jangan buat sama, punah buat sama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Termasuk juga ialah orang yang membohongi agama ni, yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Kalau ada orang buat huduh ke anak yatim, kalau orang tu buat huduh ke anak yatim, zalim anak yatim, ambil harta dia, harta anak yatim, ia ada peninggalan, ayah dia mati, tinggal orang lain tolong bela, nyogomo harta pesaka. Contoh hari ni pula hak berlaku ni, orang buat pitih anak-anak yatim. Dia cari anak-anak yatim, buat sebar dalam telefon, dalam WhatsApp, dalam di Facebook, dalam macam-macam media, cari pitih, kumpul pitih, buat tolong anak yatim. Kalau tolong sungguh, tak apalah, boleh pahala lah, baguslah. Sistem baru, buat dana tu, berapa bahang ke dia? Bahang alpak, nengung, nyenggai bahang alpak, berapa ratus ribu. Rumah dia lah besar je ragu. Pas dia tambah bini pula. Kaya raya maknanya. Kalau betul gitu tak boleh tuduh. Saya cerita ni kalau berlaku tak boleh tuduh. Tapi adalah dalam ramai-ramai manusia tu, dia bahang pitih kok cari dana anak yatim ni. Syria banyak mana jadi kaya. Orang perang di Syria, mati korbannya di Syria tu, yang ambil gambar tu, pergi jual di Malaysia gambar. Mung atau piti hapu atau piti mu atau piti mu bahang piti kaya-kaya dia. Kalau yang ambil cara betul kaya pun tak apa. Kalau ambil cara betul, ambil upah dia panggil dengan kadar yang betul. Gitu kat Palestin, mana orang kaya jadi kaya bahang piti kupuh hak Palestin. Maka malah we dah ustaz, jangan kena beri. Kita mana tahu waktu tipu hak mari jumpa kita minta RM1, RM2, RM10 tu, berilah. Kalau tak siapa ustaz, tak siapa. Tu nak buat lagu mana? Harap-harap pahala boleh lah kita. Tapi kalau nampak dah awal-awal dah mari pelawak, barulah tak boleh. Tapi orang ambil peluang. Orang jual agama. Orang nak pitih, orang jual agama. Orang jual hadis Nabi. Orang jual ayat Quran. Orang tunggang Islam. Macam-macam orang nega. Nega agama. Jual hadis-hadis palsu kadang-kadang. Jual ayat-ayat Quran. Allah Ta'ala turun lagu lain, kita tafsir lagu lain. Orang ramai, orang awam mana tahu.
Dak cerita perhabis biar molek. Akhirnya hak untung bang dia. Orang menega biasanya. Tunggang agama dengan cara menega. Orang main politik, dia jual agama. Orang main politik bagus, ya, fardu kifayah je, bukan fardu ain. Bukan semua terlibat. Dah kalau mau nak main juga main lah politik. Tapi jangan tunggang agama, jangan jual agama. Jangan siapa jual agama, makna cerita molek agama ni. Politik ni fardu kifayah cerita. Gini fardu kifayah. Fardu ainnya begini. Kalau mainnya jangan balah. Cerita, jangan balah. Ya pergi bakar pula kita semangat lawang. Tak kira anak beranak, tak kira pak dara, tak kira mak dara. Siapa jadi beci, siapa jadi tak tegar. Ini punah ranah maknanya. Kepahaman yang melampau. Bahasa Arab dipanggil ghulu. Seorang putih kata ekstrim. Semelayu katanya melampau.